Sembang mamak jadi realiti guys. Kita nak pergi mana? Jom. Okay, so kita ada satu fucked up sikit lah. Itu kicap kita. Sebab orang cakap, bang tak ada kicap jalan, tak jalan bang. Macam tu. Kena rampas Kena rampas bang. Aduh, betul lah. Habis dah 10 hari tak makan hari ni. 10 hari tak makan. Takkan makan wasabi je. Alamak. So kita dekat sini, kita nak pergi ke sini. Ada orang macam ni, kita berdiri ramai-ramai. So kita berempat cik Shinang awal. Acik-acik kan. Cari. Sana korang kat situ. Cari siapa you? Siapa-siapa? Cik Shinang awal. Mana? Thank you. Apa lagi Zek? Okay. Sumimasen. Arigato. Lama tengok lu. Okay guys, kita dah nak keluar. Oi, sejuk weh. Kita Fik. You sejuk tak? Jom, kita tiga orang. Tarik nafas. 1, 2. Guys, so kita dah sampai dekat kita punya Airbnb, tapi kita pun tak confirm yang mana satu Airbnb ni sebab dah malam kan. So kita punya driver pun Mr. Tanaka tengah tolong kita tengok. Okay, that's fine. Bye. いいですか。ありがとう。ありがとうございます。いただきます。 Thank you. ありがとう。バイバイ。ありがとうござい Good ます。 night. Tengok struggle ya. Ni baru luggage kecil. Jangan ada juon. Jangan sebut-sebut. Susah lah. Tak nak rekam. Susah lah jalan dengan orang tua. Ada bucu-bucu. Okay guys, good morning. So ni kita punya Airbnb lah. Okay. Ada 3 tingkat tau. 3 tingkat. Pagi ni agak sejuk juga lah. Aku tak sempat tengok berapa temperature pagi tadi. So dekat area sini kejiranan dia sunyi tapi nyaman lah. Kita jauh sikit daripada Tokyo. Kalau macam kat Malaysia, kawasan ni macam kat Kajang lah. Okay. Dan ni bilik kita orang. So saya pas sikit lah. Dan tu isteri saya dia tengah bersiap. Okay, so kita akan makan dulu. And then baru kita keluar pergi jalan-jalan. Wow. We are coming for this. Exactly this Sakura. I speechless, okay? Sebab kita orang memang datang for this. Exactly Sakura. And kita boleh nampak Sakura ni macam dekat betul-betul keluar Airbnb kita orang. Dah nampak. First time at Shibuya Crossing. Mana? Tengah tu pergi di MM. Niza, sini Niza. Yuk. Daddy, are we going back? So sekarang kita tengah nak on the way nak naik Shibuya Sky. Kita orang dekat tingkat 14. So view dia kat bawah macam ni. Apa budak-budak anime bawah ni memang familiar tak? Tak awal. Mantap. Macam movie. Macam movie.
Wow. Dia panas tapi sejuk. Ayah ada dekat Shibuya sekarang. So, sekarang kita dah berada dekat atas Shibuya Sky. Dia panas tapi dia tak panas. Angin faham dia tak? sejuk. The temperature sekarang ni dalam 10 lah. 10 dia tak panas. Dia sejuk, sedap. Itulah Mount Fuji sana. Hai mama. Rasanya betul. Sana. Kat Osaka kan. So, best tak pergi Shibuya Sky? Best. Macam kalau first time pergi sini, once in your life kena datang. So boleh tengok apa ada kat Tokyo ni. Sebesar salam Tokyo ni. So memang 360 view Tokyo best gila. Mother, magpag-video ka na. Si mother muna. Drone. Oh, nak. Visit. Kau bagi piece kenapa tu dia nak ambil gambar dah? Aku silap. Tingkat 2, kedai janda nombor 1 halal. Kita makan kedai janda hari ni. Ya. Mantap. Ramen. Yes. Gift tu. 2 ramen. Yeah. Yes. Spicy level. You want level? Dia lokal yang Bismillahirrahmanirrahim. Tengok dia punya ni. Senang. Ya, tak adalah pedas mana pun. Sedap. Sedap gila. La ilah, bapak banyak dia makan. Macam mana lah aku boleh jumpa budak ni? Oi. Assalamualaikum. Saya Piu Arman. Saya nak minta stiker pergi mampus. Budak sarjana utama ni, kau buat apa kat sini? Sekarang ni aku pun dah tak tahu kita nak ke mana dah. Tapi yang pasti destinasi awal-awal ni memang banyak shopping dan shopping. Malaysia. Oh kan, Malaysia. Malaysia. Oh, dari mana? Bangladeshi. Bangladeshi. Buat work at Malaysia. Oh, Ah. Dakar? Oh no. Bangladesh. Doha. Guys, tak sangka boleh jumpa orang Bangladesh pula kat sini. Aduh. Ya. Ayo rakyat Malaysia. Assalamualaikum. Habis dia bagi piece lagi. Bodoh sial. Bangang aku dah. Jangan bagi piece. Ambil gambar. Memang sial lah. Memang ni kali last aku ikut kau travel. Entah tu. Apa pendapat kau tentang Tokyo? Aku rasa dia macam Malaysia style sejuk, tak perlu kan. Kalau tak sekarang ni perlu kat Malaysia ni. Lepas tu jumpa Mama ni pula kan. Rasa nak dek. So best lah. Okay guys, kita ada satu hidden spot dekat Harajuku. Kepada sesiapa yang nak main babi, boleh datang kedai babi ni. Dasar babi. Mana babi dia? Memang babi betul-betul babi. Ni Orang betul. cakap, kalau orang cakap betul-betul babi, ini betul-betul babi. Ni rumah babi. Nampak ada babi tu. Aku main dengan babi. Kita geng lelaki dengan geng perempuan dah berpisah, betul tak Zah? Betul. So sekarang ni kita tengoklah benda-benda yang lelaki minat, which is kereta bukan perempuan. Okay.
So guys, sekarang kita ada dekat Shinjuku nak tengok show kepala Godzilla. Dia nak meletup kan? Dia nak meletup.